Korang tolonglah suggest barang mana yang sesuai untuk kami beli sebab nak pindah rumah bulan depan. Penat weh nak pindah rumah. Tapi disebabkan alat dapur Semenyih Selangor ni, depa ada buat warehouse sale 80%. Kalau murah-murah macam ni, daripada penat tadi dah tak jadi penat weh. Kat sini kipas shilling serendah RM89. Yang ni pula kipas shilling KDK 60 inci baru RM159. Disebabkan bilik baru ada 8, so kami ambil 8 biji kipas. Aksesori bilik air pun ada banyak weh, yang tak pernah tengok pun ada. Ingatkan downlight ni ada satu jenis bulat tu je. Disebabkan dekat sini serendah RM4.50 je kami ambil 30 set. Ke tak cukup? Ni yang paling berkenan, RM399 je dia bagi. Yang ni pula bahagian sinki. Daripada awal ni sampai hujung tu penuh weh, belambak sinki yang ada. Tapi kami berkenan yang RM88. Asalnya dalam banyak-banyak tempat kami survey, ni antara yang paling murah. Yang lengkap ni baru RM239, tapi nak lagi murah RM179 ni pun lagi lawa. Sinki paling basic pun baru RM88. Walaupun nama kedai alat dapur, tapi dekat sini pun ada jamban banyak jenis. Disebabkan mereka buat sale yang one piece ni baru RM228. Nak lagi murah ambil yang two piece RM165. Disebabkan rumah baru kami dekat Kemera Highland, kami borong 7 water heater ni baru RM179. Sekarang ni ramai rumah yang guna T-shape hook kan. Dekat sini serendah RM449. Hampa tolong bagi suggestion yang mana paling okey sebab banyak weh, pening tak tahu nak pilih yang mana. Chandelier dengan wall lamp ni hanya dekat cawangan Semenyih dengan Ceras Batu 10. Baru shopping sikit je tapi dah pening kepala. Ada lagi satu showroom yang paling premium dekat sini. Ya, standing cooker ni ada banyak jenama-jenama yang premium dan kualiti memang TikTok. Dekat sini semua jenama ada. Tak payah dah nak pergi survey tempat-tempat lain. Tak mau standing cooker tak apa, kita ada juga oven dan microwave. Tu nak kata premium tu, dishwasher pun ada dekat sini. Ni adalah syurga untuk bini-bini hampa dekat rumah. Dekat bahagian ni juga ada 50 jenis pilihan sinki. Nak warna apa habang je, silver, golden dengan black. Nak hias rumah ni sekali je seumur hidup. Kalau nak jenis ceramik sinki, farmhouse sinki ataupun workstation sinki, tolonglah mai beli dekat sini sebab dia postage satu Malaysia. Dok, sekarang ni Smack kan yang paling premium. Apa lagi yang kat Tapo kena beli? Selain daripada cawangan Semenyih ni, ada banyak lagi cawangan. So cepat-cepat warehouse sale ni sampai 9 November ni je.